Tu ke yang Mr. MVP tu? Pahal pandang-pandang. Bantai kang. Ni kalau menang ni naik peringkat 2 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga boleh menang. Amin. Sejak bila Lukaku pindah Cina ni? Aku bukan Lukaku, oi. Aku tak sedar selama dekat tim aku ada Lukaku. Disebabkan ada pemain top Eropah Lukaku, jadi saya bagi penalti untuk Shanghai Shenhua. Lah, boleh pula macam tu. Tak sia-sia kat tim kita ada Lukaku. Let's go. Sini bola. Mana boleh korang dapat tipu. Pengecut. Apa kau cakap? Apa? Aku yang cakap kau mengecut. Dah lah main bola kat tim ada Lukaku. Dah, aku je selama ni tak tahu kat tim aku ada Lukaku. Kenapa tu orang? Aku dah cakap aku bukan Lukaku. Bukan ke? Dia bukan Lukaku. Dah tu Lukaku yang betul kat mana? Tu siapa? Bukan Lukaku. Oi, Datuk kau siapa kalau bukan Lukaku? Aku Alibaba lah. Alibaba main bola ke? Bukan dia berlakon Hai, pening aku tengok. Oi, dah jangan main-main. Sekarang giliran kita pula. Dengar tak tu kau cakap apa? Okey. Giliran kita pula. Pasal aku, oi. Okey, mantap. Let's go. Tetap percaya pada yang satu. Mantap. Baru je habis kejap. Dah terus dapat gol. Let's go, kita tambah lagi. Boleh. Jonathan. Mantap Arif. Let's go, gol lagi. Tambah lagi. Nah, mantap Arif. Let's go, gol. Macam tu je orang comeback. Mana boleh comeback macam tu je. Lah, tu buktinya dia orang comeback. Alhamdulillah 3 poin. Dapat duduk tempat kedua. Next lawan Australia dapat 3 poin, duduk tempat pertama. Let's go.